Hari ni kita dapat acik lagi. Bangi. Acik daripada Bangi, Selangor. Hari ni jauh, geng. Ya Allah. Boleh muat tak tu? What? Acik. Acik, ada hadiah. Ada hadiah, Cik. Bunga-bunga. Coklat. Nanti Acik kalau balik boleh sambil itu makan. Tapi rumahnya ada cucu tak, Acik? Cucu 6 orang. 6 orang kan? Budak-budak Budak-budak mesti susu coklat. Boleh minta nombor telefon 2 orang. Acik, yang ni telokongnya tahu Acik? telekong. Telekong. Kita gubah jadi bunga. 708 Yang Min telekong warna merah. Ni. Cucu boleh bagi cucu lah. Cucu. Satu lagi. Cucunya 6 orang, Acik. 6 orang. Bagilah nombor mama. Alhamdulillah, Acik ni daripada Bangi, Selangor. Acik dah pernah tengok live kita Mochi? Dah pernah. Oh, Acik dah pernah tengok live kita dan akhirnya hari ni Acik datang dengan anak Acik custom meja makan daripada kilang P6. 3 jam Acik. Oh, Acik dah 3 jam kat sini. 3 jam daripada Bangi. Oh, 3 jam daripada Gerak. Bangi. So, Alhamdulillah. Korang nak tahu tak macam mana finishing kilang P6? Macam ni lah belakang engineer ni. Ada 2 kerusi yang memang dah sold. Satu orang JB, satu orang Kelantan. Tapi apa yang geng kita suka, korang boleh tengok finishing dia ni. Dan Kilat. yang ni. Ni kan Acik pilih. Yang ini finishing macam ni. Sebab kalau nampak dalam kamera Angel ni, korang akan nampak macam cermin kan. Sebab ini finishing terakhir yang mana geng-geng Boyjan suka. Sebab bab maintenance senang sangat nak jaga. Dia kata kotor ke, ada habuk ke, korang boleh tinggal standby kan lap ataupun tisu basah. Lap je. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Finishing kilat ni dah cover colour dekat dalam dia. Lepas tu ini finishing yang antara yang the best lah dekat gudang Boyjan. Dia bukan bab finishing je, korang boleh request nak pilih kayu apa. Belakang Angel ni ada kayu jati kampung, jati Sulawesi, jati TPK. Tapi kalau korang nak high spec, lagi-lagi fighter jati, ni 80 tahun ke atas. Boleh request. So, macam mana geng? Soul orang Bangi, Selangor. Gudang Boyjan. Gudang Boyjan. Tu dah cik ke Bocik? Mana? Ada Acik. Acik datang. Acik datang. Terkejut aku.